Salam sejahtera. Anda bersama Sekadar Berita, saluran yang membawakan perkembangan bola sepak tempatan serta ulasan santai mengenai Harimau Malaya. Untuk video kali ini, kita akan membincangkan laporan berita harian bertajuk Wan Kuzain lepaskan pasport Amerika demi Harimau Malaya. Satu laporan yang menarik kerana ia melibatkan bukan sahaja soal bola sepak tetapi juga satu keputusan besar dalam kehidupan Wan Kuzain Wan Kamal. Menurut laporan tersebut, Wan Kuzain akhirnya menyertai skuad Harimau Malaya selepas melalui proses panjang berkaitan dokumentasi dan kewarganegaraan. Beliau dilaporkan perlu melepaskan pasport Amerika Syarikat sebelum dapat mewakili Malaysia selepas peluangnya bersama skuad bawah 22 tahun negara pada tahun 2019 terhalang kerana isu pendaftaran. Kini, pemain Sporting JAX itu berpeluang membuat penampilan sulung bersama Malaysia dalam saingan Piala ASEAN 2026. Panjang lagi ni, tapi begitulah ringkasan isi berita laporan itu. Okey, sebelum kita teruskan kepada ulasan, jangan lupa tekan like, tulis pandangan anda di ruangan komen, subscribe saluran Sekadar Berita dan share video ini kepada rakan-rakan peminat bola sepak Malaysia. Okey, sekarang jom kita bincangkan. Kalau kita tengok perjalanan Wan Kuzain ini, sebenarnya cerita beliau bukan sekadar tentang seorang pemain yang akhirnya dipanggil menyertai Harimau Malaya. Cerita ini sudah bermula sejak beberapa tahun lalu ketika namanya mula disebut-sebut sebagai antara pemain berdarah Malaysia yang berpotensi membantu pasukan negara. Pada tahun 2019, peluang itu sudah muncul apabila beliau dipanggil menyertai skuad bawah 22 tahun Malaysia untuk menghadapi Sukan C di Filipina. Namun, masalah dokumentasi berkaitan status kewarganegaraan menyebabkan beliau tidak dapat didaftarkan. Cuba bayangkan sekejap, seorang pemain sudah begitu hampir dengan peluang mewakili negara, sudah bersedia untuk bersama pasukan. Tetapi akhirnya semuanya terhenti bukan kerana kecederaan dan bukan juga kerana prestasi yang lemah. Hanya kerana isu dokumen, peluang itu terpaksa dilepaskan. Benda macam ni memang boleh menjatuhkan semangat seseorang pemain. Dalam dunia bola sepak, masa bergerak dengan sangat cepat. Setahun yang terlepas bukan tempoh yang pendek kerana pemain semakin berusia, persaingan semakin sengit dan jurulatih pula sentiasa mencari pilihan baharu. Namun, Wan Kuzain masih meneruskan kerjayanya di Amerika Syarikat dan nampaknya tidak pernah menutup pintu untuk Malaysia. Di sinilah cerita ini menjadi semakin menarik. Selepas penantian yang panjang, beliau akhirnya berada dalam skuad senior Harimau Malaya. Kalau benar beliau perlu melepaskan pasport Amerika Syarikat untuk mewakili Malaysia, itu bukan keputusan kecil yang dibuat sambil liwah. Pasport dan kewarganegaraan melibatkan banyak perkara dalam kehidupan seseorang, termasuk urusan perjalanan, pekerjaan, keluarga dan perancangan masa depan. Jadi, apabila seorang pemain sanggup melalui proses seperti itu, sekurang-kurangnya ia menunjukkan bahawa peluang menyarung jersey Malaysia memang membawa makna besar kepadanya. Kalau masih ada yang mahu mengatakan Wan Kuzain tidak serius untuk mewakili Malaysia, memang susahlah juga hendak menerima dakwaan itu. Namun, kita kena berlaku adil. Pengorbanan di luar padang memang patut dihargai, tetapi bola sepak tetap dinilai melalui prestasi di atas padang. Wan Kuzain masih perlu membuktikan bahawa beliau bukan sekadar mempunyai cerita yang menarik, tetapi benar-benar mampu memberikan sesuatu kepada Harimau Malaya. Sebagai pemain tengah, tugas beliau bukan hanya membuat hantaran mudah ke kiri dan ke kanan. Beliau perlu tahu bila mahu memperlahankan permainan, bila mahu mempercepatkan serangan dan bila perlu turun membantu pertahanan. Dalam bahasa mudah, pemain tengah ialah penghubung kepada seluruh pasukan. Kalau bahagian tengah gagal mengawal bola, pertahanan akan sentiasa berada di bawah tekanan, manakala pemain serangan pula terpaksa menunggu bola yang tidak sampai-sampai. Jadi, apa yang penyokong mahu lihat daripada Wan Kuzain? Sudah tentu kita mahu lihat ketenangan ketika beliau menerima bola, keberanian untuk meminta bola ketika pasukan sedang ditekan, dan kemampuan membuat keputusan dengan cepat. Di peringkat antarabangsa, pemain tidak akan diberikan banyak masa untuk berfikir.
Cuma persoalannya, adakah beliau sudah cukup bersedia untuk terus diturunkan dalam kesebelasan utama? Kalau kita tengok secara logik, beliau baru beberapa hari bersama skuad. Keserasian dengan pemain lain mungkin masih belum sempurna. Beliau perlu memahami pergerakan rakan sepasukan, corak permainan jurulatih dan tempo bola sepak Asia Tenggara yang mungkin berbeza daripada saingan di Amerika Syarikat. Oleh itu, kalau Wan Kuzain tidak terus menyerlah dalam perlawanan pertamanya, janganlah kita terlalu cepat menghukum. Kadang-kadang penyokong kita ini memang cepat sangat membuat keputusan. Baru bermain 10 minit, sudah kata pemain tidak cukup bagus. Baru tersilap satu hantaran, terus kata tidak layak memakai jersey negara. Sabar dulu. Pemain yang baru masuk ke dalam pasukan memerlukan masa untuk menyesuaikan diri. Apa yang lebih penting pada peringkat awal ialah usaha, disiplin dan keberaniannya untuk terlibat dalam permainan. Satu lagi perkara yang menarik ialah mentaliti Wan Kuzain. Beliau percaya bahawa tidak kira sama ada seseorang pemain itu kecil, rendah atau kurus, setiap pemain tetap mempunyai peluang. Malah, walaupun berdepan Brazil atau Argentina, perlawanan masih melibatkan 11 pemain menentang 11 pemain. Nampak tak apa yang cuba disampaikan? Beliau mahu mengatakan bahawa pemain tidak boleh masuk ke padang dengan rasa takut sebelum sepak mula. Kalau dari awal lagi sudah menganggap lawan terlalu kuat, pasukan sebenarnya sudah kalah dari segi mental. Mentaliti seperti ini memang penting, terutama apabila Malaysia berdepan Thailand nanti. Thailand mungkin mempunyai pemain yang lebih berpengalaman dan sistem pasukan yang lebih stabil. Tetapi Malaysia tidak boleh masuk ke padang sekadar mahu bertahan dan berharap tidak dibolosi banyak. Namun, keyakinan sahaja tidak mencukupi. Pemain juga perlu berdisiplin, tahu bila mahu menekan dan tidak melakukan kesilapan mudah di kawasan berbahaya. Wan Kuzain mungkin mempunyai semangat yang bagus, tetapi beliau juga perlu membuktikan bahawa beliau mampu memahami tuntutan taktikal pasukan. Bagaimana pula dengan perlawanan menentang Myanmar? Pada saya, jurulatih mempunyai dua pilihan. Wan Kuzain boleh dimulakan dalam kesebelasan utama untuk melihat sejauh mana beliau mampu mengawal permainan atau dimasukkan sebagai pemain gantian selepas melihat tempo perlawanan terlebih dahulu. Kedua-dua pilihan ada kelebihannya. Kalau bermula dari awal, beliau boleh terus membina keyakinan. Kalau masuk sebagai pemain gantian pula, beliau boleh melihat corak permainan dan mungkin lebih mudah menyesuaikan diri. Apapun, pertandingan ini memberikan peluang yang sangat baik kepada Wan Kuzain untuk membuktikan dirinya. Malaysia akan berdepan Myanmar, Laos, Thailand dan Filipina. 4 pasukan dengan gaya permainan yang berbeza. Menentang Myanmar, beliau mungkin diuji dari segi fizikal dan keberanian. Menentang Laos, Malaysia mungkin lebih banyak menguasai bola dan memerlukan kreativiti di bahagian tengah. Ketika bertemu Thailand pula, ketenangan dan disiplin taktikal akan benar-benar diuji. Menarik kan? Dalam beberapa perlawanan sahaja, kita mungkin sudah dapat melihat sama ada Wan Kuzain benar-benar boleh menjadi pilihan penting di bahagian tengah Harimau Malaya atau masih memerlukan masa untuk menyesuaikan diri. Apa yang pasti, beliau sudah melalui perjalanan yang panjang untuk sampai ke tahap ini. Masalah dokumentasi pernah menghalangnya. Isu kewarganegaraan pula mengambil masa untuk diselesaikan. Dan kini, peluang itu akhirnya berada di hadapannya. Sekarang, bola berada di kaki Wan Kuzain. Beliau tidak perlu terus menjadi bintang dalam perlawanan pertama. Cukuplah kalau beliau bermain dengan tenang, bekerja keras, berani meminta bola dan membantu pasukan ketika berada dalam tekanan. Kalau beliau mampu melakukan perkara asas itu dengan baik, keyakinan penyokong akan datang dengan sendirinya. Jadi, korang rasa Wan Kuzain patut terus dimasukkan dalam kesebelasan utama menentang Myanmar? Atau lebih baik beliau bermula dari bangku simpanan? Adakah beliau bakal menjadi pemain tengah penting Harimau Malaya? Atau kita perlu memberinya masa sebelum membuat penilaian? Tulis pandangan anda di ruangan komen. Terima kasih kerana terus bersama Sekadar Berita. Jangan lupa tekan like, subscribe saluran ini dan share video ini kepada rakan-rakan anda. Kita jumpa lagi dalam perkembangan bola sepak yang seterusnya. Sekadar Berita, berita ringan tapi bermakna.